Ben. Minta. Orang tanya ada buat kabinet ke? Ada buat kabinet ke? Ada Ben. Okey. Tadi mari daripada Jalan Proga. Jalan Proga. Kocang rambut. Solapel ni. Solapel. Ni wardrobe di Bangi ni dah. Salah biru. Ni Bangi. Lepas tu dia apa ni? Pintu yang 3 jam lah. Soft closet. Untuk yang ni. Semua kita guna access soft closet. Lepas tu yang ni colour pink. Untuk yang ni kitchen cabinet. Yang kita renovate rumah tu, yang ni sekali installation. Dalam 45,000 lah untuk package dia. Sekali renovate, kitchen 22 kali 10. Bumbung pakai ACP dan siap mozek lah. Okay. So yang ni sekali, yang ni kita bagi harga 4,000 je. 4,000. So sekali dengan body kakas bawah tangga. Okay. Ni body dia. Okay, kakas dia. Yang ni drawer dia. Drawer pun terong. Okay. So dia macam ni lah. So runner di bahagian sini. Runner kita kena guna double. So yang sini single. Okay. So yang dekat sini dia ada lagi satu frame. Okey. Untuk kakas dia kita menggunakan body keyboard. Keyboard iaitu milah-milah. Okey, ini drawer dia. Drawer nak simpan apa ni? Nak simpan apa? Anak dia boleh duduk dalam milah. So dekat bawah ni drawer boleh simpan kakas apa semualah. Okey. So yang mana berminat tu, Roger cepat-cepat lah. Nak buat renovation ke, kabinet ke, bagi tahu Okey. Apa pun janji cuak.